Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak pergi bazar Ramadan, nak jalan-jalan dekat bazar. Sebab yelah sementara tunggu berbuka ni kan adang-halang dah masak lauk siap-siap. Kita cuma nak pergi beli juadah untuk berbuka puasa yang jenis ringan-ringan. Faham tak? Macam nak beli kuih, nak beli air. And then kalau ada nasi kerabu, kita nak beli nasi kerabu sekali lah. Sebab dah lama sangat tak makan nasi kerabu kan. Jadi jom teman saya pergi bazar Ramadan. Sebenarnya bazar Ramadan yang saya nak pergi kan ni adalah bazar Ramadan di Kulim. Bazar Ramadan ni nak katakan besar, boleh tahan besar juga. Ya, jadi saya memang excited, tak sabar sangat nak pergi. Gitu. Rasa macam nak pergi sekarang juga. Okey. Jadi jom kita pergi. Macam biasa first kalau nak pergi kita kena naik kereta lah, takkan nak jalan kaki. Ni dah sampai, tadi memang parking penuh lah ya. Dah sampai ni, jom kita ronda-ronda tengok. Ada jual apa je kat sini. Macam tadi, kita plan nak beli kuih, air dengan nasi kerabu. Kalau nak kata pasal harga makanan ni kat bazar ni kan, sedikit mahal jugalah ya. Sebab harga makanan dari tahun lepas dah naik. Sebab sekarang ni, kos bahan mentah mahal juga ya. Nak beli bawang, nak beli ni semua tu, gas apa semua tu kita faham kan. So it's okay. Yang penting dia still berbaloi lah. Sekarang ni saya nak beli tepung. Apa ni? Tepung talam. Apa ni? Tepung talam. Betul lah nak beli tepung talam dulu. Okey, dah beli tepung talam. Jom kita cari nak beli apa lagi. Ternampak pula nasi ni. Nasi apa ni? Nasi ayam. Nasi kerabu tak ada. Kita ingat nasi kerabu. Tadi siap tanya lagi. Oh, tak jual. It's okay. Jom kita cari lagi nak beli apa ni. Sebenarnya, tadi sekali saya dah ronda dah dekat bazar ni. And dia nak beli dah juga beberapa jenis kuih muih. Macam puding ni pun saya beli dah. Ada 6 perisa. Dan satu pack tu harga dia RM4.50 sahaja. Murah lah kan berbaloi. Cendol kat sini pun murah sangat. Tadi saya dah beli dah. Saya beli kad yang kecil. Satu tu baru RM2.50. Kenapa beli kad kecil? Kata murah. Kenapa tak beli banyak? Tak beli banyak sebab tak nak membazir. And second sebab saya ada beli air lain juga. Saya ni jenis kalau berbuka puasa, air kena lebih. Air wajib lebih. Nasi sikit tak apa. Sebab saya ni jenis kalau nak berbuka puasa, 1 jug tu saya seorang pun boleh habiskan tau. Punyalah haus tu lah macam ya. Lagi-lagi sekarang ni cuaca sangat-sangat panas. Panas dia tak main-main. Dia betul-betul nak bagi kita rasa yang kita dah tengah berpuasa sekarang ni. Dan bila kita tengok bazar ni, ya Allah ramainya. Ramai ya walaupun sekarang ni baru pukul 5.30. Tapi sangat-sangat ramai. Makanan-makanan pun diorang baru masak panas-panas. Ya Allah sedapnya. Ni kalau tak puasa ni dah lama kita hap-hap kat depan ni juga. Tapi disebabkan puasa is okay. Lepas tu saya ada beli keropok leko tadi. Ya Allah nampak sedap sangat. Mr. Churros ni kan. Dia punya sedap tu tak payah cakap. Saya ada beli sikit-sikit. Kalau tanya saya, macam mana kamu tahu itu sedap? Sebab saya tengok dari rupa dia lah sebenarnya. Tengok rupa je kita boleh tahu, oh sedap ni. Saya jenis macam tu tahu. Sebab semalam pun adalah jiran saya datang bazar ni and then dibawakan sedikit. Dibawakan sikit-sikit. Gitu kita pun rasalah, oh sedap. That's why lah kita tahu benda tu sedap. Air melon kat bazar ni, air melon dengan dia punya, apa tu, asam gula lemon tu. Tak payah cakap. Memang sangat-sangat refreshing. By the way, tadi saya ada beli nasi kerabu juga. Nasi kerabu harga dia kat sini, kita boleh katakan berbaloi dia juga. Macam satu bungkus tu, walau tahun lepas harga dia RM8. Tahun ni harga dia RM10. Tapi tak apalah sebab portion dia still berbaloi dengan harga yang dia bagi. So kita okey je lagi. Dia sebenarnya kita okey je kalau harga benda tu tinggi. Cumanya pastikan kualiti dia sama lah kan. Kalau kualiti tak sama tu yang susah tu. Kadang kita bayar sampai berpuluh-puluh ringgit. Rasa dapat benda sikit je. Benda kecil je. Mesti kita rasa tak berbaloi kan. And saya nak bagi tahu dekat bazar Ramadan ni memang tak ada peniaga orang dua langsung. Okay, semua fully orang Melayu. Sebab memang dilarang. Sebab kalau korang perasan dulu memang ramai sangat.
Sampai nak beli tapak-tapak ni pun tak ada. Kita tengok kat FB kan orang duk mengadu gitu. Jadi sekarang dah tak ada langsung. Fully orang Malaysia. Tengok ni ada yang baru balik dari sekolah agama dah datang dah. Ambo itu dia. Sekejap lagi balik-balik rumah terus berbuka dah nampaknya. Air kat sini ada banyak jenis. Memang banyak sangat. Okey, lepas tu ada banyak gerai yang jual air berbeza-beza. Jadi nak kata air lemon je boleh katakan dalam bazar ni ada 5-6 jenis. Sebab memang banyak sangatlah kedai yang duk jual kan. Kopi-kopi apa semua tu semuanya ada. Okey, sebab kan saya dah beli dah semua apa barang-barang, makanan-makanan yang saya nak tadi tu. Tapi sorry lah ya tak dan nak rekod sebab saya datang ni seorang sahaja. Saya lah yang pegang kamera, saya lah yang beli barang. So memang tak dan nak tunjuk kat korang semua barang yang saya beli, okey? Jadi sorry for that. Tapi tak apa. Yang penting sekejap lagi kita berbuka makanan-makanan tu ada. Barulah rasa macam sedapnya. Lupa nak bagi tahu tadi saya ada beli air sunquake sekali, sunquake orange and then dia buat air tu kan. Ya Allah, nampak sangat-sangat segar. Ya Allah, dia punya segar tu tak tahu nak cakap macam mana. Walaupun saya tak rasa lagi tapi bau dari jenis bau sunquake tu. Kita kan dah biasa dengan sunquake. Jangan nak kata tak pernah minum sunquake. Amboi, setiap kali raya kalau tak air sirap mesti air sunquake kan. Takkanlah tak tahu juga kot. Okey. Jadi okey dah semua. Sekarang saya nak balik. Nak pergi get ready untuk iftar. Tak sabar ni nak balik. Tak sabar nak berbuka. Okey. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.